Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to Gua Punya Podcast. Dan hari ni basically satu pencapaian yang personal bagi aku. Aku gigil bro. Satu pencapaian yang personal. Betul. Sebabkan guest yang kita bawa ni aku rasa daripada zaman aku sekolah sebenarnya. Aku pun tak pandai cakap lagi time tu. Kan? Daripada zaman aku sekolah aku membesar dengan lagu-lagu diorang. Yes. Tapi macam mana? macam-macam lagu-lagu diorang macam-macam. It's just that bila dulu zaman-zaman kita, zaman-zaman sekolah, kita more pada Nirvana kan. Yes. Zaman-zaman tu lah. Betul. Dan tiba-tiba ada yang kata membawa genre yang sama tapi lokal. Kan? Aku macam, ini lain macam dia. Lepas tu aku ingat dia tu Nirvana. Bukan? Aduh. Penyanyi dia pun macam orang putih Ya. kan. Okay, so basically guys, malam ni kita ada artis ataupun guest jemputan kita. Tak lain tak bukan kita ada Gua punya suara gila, suara rakyat. Seperti ada tapi memang paling buat kau lega. Punya tempat lain kau bergerak. Stay gila, stay raw. Jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. guest jemputan kita. Tak lain tak bukan kita ada Butterfingers. Yes. Apa khabar brothers? Khabar baik? Baik. Intro power lah. Intro power Intro macam kami dah old timers lah sekarang. Bawa keluar museum. Memang old timer kan. Apa khabar Abang Ahmad? Okay. Yeah. Abang Kadak? Okay. Okay. Siap. So what's the latest update pasal Butterfingers actually? I broke my back the other day while walking up the stairs. No. So we're just kind of trucking along. There's a lot of things to kind of get connected with lah. I mean, this is the songs that we want to get remotely connected with in different expressions, because we're in our 40s, and the songs were written basically in the teens and 20s. So there's like a different sort of emotion when you kind of do full circle. Sorry, I got a little bit of a sore throat. Demam Demam sikit. So I'll keep it short lah. So yeah, it's exciting to kind of reenact these songs again and to kind of membawa nafas baru. So bila reunited balik semua ni? Dia tak reunited dah. Dia macam dia keluar air peti sejuk. Keluar peti sejuk lah. So Dengar semua kau ni cakap tadi Manchester United. tak ada. Aku bukan Manchester bro. Ada EPL ke? Ada sikit lah EPL. Ada tengok EPL ke? Aku ni lah ABE lah, Persatuan ABE. ABE apa benda pula? Asalkan bukan England. Aku di Madrid lah. Real Madrid. I mean everyone sokong Real Madrid apa. Ya betul. Piala Malaysia. Piala Malaysia yang baru-baru ni korang sokong mana? Is either Pahang ke JDT? Seri Pahang dengan Underdog lah. Kita sokong Underdog lah. Kita bukan yang gaduh tu lah. Bukan yang gaduh Apa pendapat korang pasal fans yang bergaduh? Hooliganism. Hooligan. What's your personal take in regards to that? I guess they get too passionate about it. It's normal. Itu klub-klub kaya Right. klub-klub yang But after the game, all is After the game, I understand. But this is like before the game. Yeah, it's just Mungkin dia lah bad apples lah. That's darah Pahlawan. Malik. Darah pahlawan. Semangat Pernah tak ada Kenegerian. Pernah tak ada fan-fan yang hooligan macam ni waktu you all buat Pernah. Cuba boleh cerita sikit Selalu macam MP mana? Theatre ingat? Dia ada punk Gaduh kan. Dia macam zaman Gi ni dia ada Sama gig banyak. mix crowd lah dari music genre masing-masing. Tapi rasa sebab muzik kita ni dia yang kita punya fans lah. Yang gaduh bukan kita orang punya fans lah. Yang gaduh mungkin daripada mazhab-mazhab lain kan. Mazhab lain. Yang kita orang punya ni dia fanatik tapi dia tak gaduh. Dia cara lain lah. Okay. Lepaskan tension lah. Ya. Sebab dulu time gig kan mosh pit lah apa. Dia chill. Yang nampak macam tengah chaos lah. Bawah tu tapi sebenarnya dia mosh pit. Tapi dalam mosh pit tu mungkin ada yang tengah Inzal lah, tengah Inzal. Tengah dah sung kepala kau-kau. Especially dulu Kelantan Mamat Kelantan semua pakai flannel jacket tu kan. Stolen. Oh tu jam dah semua. Tapi dia tak gaduh. Dia tak gaduh. So tak boleh cakap hooligan juga. Dia macam lebih pada menghayati. Right. Tapi cara dia menghayati tu boleh tahan juga kan kalau sampai tahap macam tu sekali. Maksud apa? Bola ke kita lah? Dengan korang punya fan lah. Tapi kalau bola tu tak boleh cerita. Bola tu kita faham lah. Tapi bila jumpa kita orang kan
Dia tak ada macam nak sign ke apa. Dia sama, macam dia sama. sekarang kan. Ha. Gambar boleh gambar. Dia tak dulu baik je. Nah. Itu perbezaan generasi sebenarnya. I mean, sorry to say lah, aku pun ada anak-anak yang kecil-kecil, tapi diorang punya Kena ajar, outspoken tu memang lain sikit. Tapi kita kena ajar. Kan? Tidak out of control. How many kids you have? Aku ada 4. 4. Paling tua berapa? Paling tua 12 lah, 13 tengah dalam Dalam fasa tu lah. The youngest? Youngest baru 3. Pun sama kat tu. Tapi kena ajar. Kaki YouTube. YouTube ni mengajar semua. Okay. So okay, kita nak rewind balik lah pasal Butterfingers. If let's say kita rewind balik Butterfingers pada zaman era 1.2 mg dulu, kan, masa tu Malaysia baru betul-betul orang kata macam grunge ready lah, kan, grunge ready. Apa yang momen paling gila yang korang pernah hadap masa zaman tu? Aku tak ada lagi. Bagi aku ni show di Bangsa kan. Dia tak ada stage kan dekat Atas santai. Piau, show Ah, Piau. show ni nama dia Piau. Piau? Show Piau. Tak Okay. tahu lah nama dia. PHE Piau. Okay. Macam best sangat lah. Macam wow Piau lah. Buat sendiri lah. Itu dia punya ni. Kau main first Piau. Tak ada dia tak ada stage. Dia ada batu. Okay. Lepas tu orang nak menjaga pedals kan, dia kena buat macam satu. Orang pukul So langgar kena pedal. buat ada pedal kan. So dia memakai badan kan sebagai shield. Okay. Pedal shield kan. So dia kena hentak lah, kena pukul semua. Dahsyat juga ni. Rakan-rakan setugas dulu kan. So that was the craziest That was moment crazy. lah. I mean crazy in the sense that these people are willing to kind of shield the pedals so that the Right. music can still continue kan. Oh. I don't know, for me that's quite crazy. Yeah. Dia macam kita perform atas lantai. Atas lantai. So, Just crowd just depan- like a depannya. bare lantai. Dia bare tak ada lantai. tak ada lift Ada- stage sikit pun tak ada. tak ada lift, tak ada dia riser. riser ke atau mini stage tak ada. So Dulu gig kan. crowd Sikit. depan-depan lah. Ya. Pada saya So, yang belakang. pada saya Betul yang lah, itulah pengalaman gila ni apa bila kita dapat dia punya payment lah. Wah, okay. Okay, gila itu yang gila sebab kita masih lagi. Tak kisah pun. Oh, RM30 kot ada. korang masih RM40. ingat what was your first payment masa tu? Ingat tak? Ratus-ratus lah. Ratus-ratus. Jadi bagi orang RM40-50 je. Jadi lah, Tapi eh. kat Penang, show kat Penang. Show kat Penang. Tak tahu macam mana balik. Show kat Tak tahu Penang sampai. ratus-ratus. Jadi. Tapi betul lah. tapi those were the days lah. Passion lah, passion. Passionate. Van pun van telur kan. Betul. Tak ada tingkap. Van tingkap kat depan dia. Semua Management- isi rokok kat belakang kan. Manage sendiri kan. Dan nak pergi Siapa yang jadi manager time tu? kira merangkap lah. Mantan lah. Mantan lah. So kena sewa van. Dah hari Jumaat. Show hari Sabtu. Tak ada van lagi. Okay. Ataupun adalah cerita dulu mana ada online nak boleh booking selama Betul, betul, betul. Nak pergi kan. Alamak tak ada. Kita orang tak ada van. Kita ada van telur ni je. Nissan Vanet tu. Yang tak ada tingkap kan. Bentel dulu. Okey lah. Tak apalah. Ada orang kat belakang. Naik sekali lah pergi Johor ke apa. Wah tu pun gila kat tu. Macam naik spaceship lah kan. Duduk, pegang toto semua tidur. Dari bracket tu dah sampai Tidur dengan gitar, ke bass kat belakang kan. Snare. Untuk dengan barang-barang semua. Dengan barang. Mak berapa orang dia tu? 4 orang lah. Lebih. 5-6 orang. Ada orang naik kereta juga lah. Yalah tapi dengan barang-barang beripin. And then semua dulu kita orang self-funded lah dulu. Self-funded. Mana ada corporate ke buat show ke apa. Kita buat sendiri je. Sendiri. Adalah macam mentang kan. kita ada ni lah macam EMI. Sorry, kita punya record label lah. Dia EMI, ada EMI. transport lah, rusa tak salah aku. Jadi lah. Rusa ni yang Itu kita later pakai. lah. Itu later lah. Pergi sana sini. Tapi van telur dengan rusa lagi kecil bang. Rusa memang kecil lah. Kan? Apa equipment macam mana? Kita orang Pergi Kelantan ke apa. Weh, pergi Kelantan. Weh, bergicap weh naik van rusa pergi Kelantan. Kau, berapa jam tu? dengan drum semua. Tapi Itu later sikit lah. Tu masa Transcendence. Lepas mampu itu. Transcendence. Masa Transcendence. Masa Transcendence. Memang Okay. Backstreet Boys lah. Kita pergi apa Billion Kelantan tu. Apa mall. Itu first time lah rasa pengalaman jadi Backstreet Boys. Oh, masuk je. Orang dia macam 4 segi kan. Ni Johor. Tak buat Kelantan sekali je. Kelantan sekali. Not the show, but the mall. Yeah, the mall. It's a Jubilee. Angsana. Angsana Mall. Yeah. Yang kena we had to go the backstage. Macam Backstreet Boys. Billion pun lah. Billion kita ada banner. Banner tu pun hilang. So kena naik atas meja tu. Sebab dah himpit. Okay, kena naik atas meja. oh time tu Angsana high. Time tu Tak, Angsana. Billion pun. Oh, ya? Tapi show tu tak ada.
Sebab ialah Kelantan kan. Show tu tak jadi. Dia meet the fans. Macam dia panggil meet and greet lah. Meet and greet lah. Okay. Turun padang lah. Nak promote album kan. Tapi dia punya apa ni, Tapi Kelantan memang ramai. Masa era tu lah. Era. Zaman tu. sambutan zaman dia tu. lah, sambutan dia macam Kelantan number one lah. Fans banyak balik kat Kelantan. Tapi macam mana you guys educate the fans lah tu untuk suka lagu-lagu garage? Because masa zaman tu is all about Britpop. Well, the thing is not to educate. The thing is to just do your stuff. Do your thing. And if it's good, people pick it up. Tak juga, Britpop later. Later. Britpop later. But how you guys educate those people yang mungkin baru Tapi baru time tu, kenal time Butterfingers naik, dia transition daripada rock kapak tau. Betul. Dia transition daripada rock kapak. So maknanya peminat tu masih ada, jiwa rock tu masih ada. Dia cuma tukar genre kan. Mendiang tu baru bertembak juga tu masa tu. Time tu lah. Betul kan? Sebab kalau Britpop dah 97, 98. Yes. Later. Yes. Ya, tu. Going out from the hairband, hair flashy, Glam rock. over Yes, to yes, like yes, the casual sort of rock. Sebab band Butterfingers form tahun 93 betul? 1993 kurang lah. 93 kan? 1993 baru dah jadi lagi lah. Betul, cakap aku tak pandai cakap lagi. Kita tingkatan 4 lah. Tingkatan 4. Tingkatan Form 4. Basically band sekolah ni. Band sekolah lah. Band Cuma sekolah? Emmet tanpa Emmet lah. Emmet kat KL. Kita orang Kuala Kangsar. So how kau boleh jumpa dia? I mean macam mana boleh kenal dia? Kita ada kawan seorang mutual friend, daripada Bukit Bintang datang masuk Bukit Bintang Boys School. Bukit Okay. Bintang Boys School masuk MKK. So kita apa masa tu tengah gila-gila yang gitar. So, ada member aku seorang lah kat sekolah aku dulu Tiara tu, Solo Entertainment sebiji. Macam oh ya, okey nanti kenal lah. Oh, Solo Entertainment. Solo Entertainment. Dia lagu Entertainment, Hot Chili Peppers, tu lagu-lagu Guns N' Roses ke. Time tu memang wajib lah. Nothing Else Matters Itu baru belajar gitar kan. Macam tu lah. Tapi yang ingat Entertainment lah, dia kata biji. Datang lah nanti kita jam kat Asia Jaya, Black Widow. Black Widow. tu Itu studio rabak ni studio tu. Black Widow. Asia Jaya ke? Bukan universiti Asia Jaya, first kali Asia Jaya. Asia Jaya. Asia Jaya. So cerita dia, owner dia Aaron, dia classmate abang saya. Sekolah Maxwell. Richard kan. So that's where you met dengan Emmet lah. Arwah lah. Arwah dah. Masa Richard kan. Syahid ni bawa pergi Asia Jaya lah. Jumpa. Bukan jumpa pun, jamming lah. Dia macam, Tapi masa first time jamming terus klik ke? tak Ataupun tak ingat lah apa cakap masa tu kan. Kalau ada smartphone masa tu boleh lah rekod kan. Tak ingat apa pun cakap masa tu. So tahu-tahu dia datang lambat. Kira datang, Syahid ni datang bawa kawan-kawan dia. Kawan-kawan Ahmed jugalah kan. Tu pun jam ya Guns N' Roses semua kan. Okay, mana brother ni tak sampai lagi kan. So dia masuk lambat. So dia pakai ada, aku ingat lagi lah image tu. Dia pakai apa, baseball hat lah. Baseball hat terbalik, baju Anthrax tu. Dulu band metal Anthrax. So pendek. Masuk. Oh terus betul teng ding ding. Tak tahu lah tiba-tiba ada lagu Entertainment pula. Tak ingat lah macam mana transisi dia kan. Dengan wah-wah semua sebiji. So okey betul lah Syed. Betul lah member kau ni betul main Entertainment sebiji lah. Dia masuk-masuk dia terus tunjuk skill lah. Sebab mungkin dia lambat. Dia kena terus main lah. Band-band semua dah start lah. Band-band lain semua macam sekolah aku boleh lama. Banyak So the rest Bradin datang baru macam okey boleh satu lah. Nasib baik okey Yang kau introduce ya. Kita ada jam sekali kan masa form 4 form 5. Dekat ni FM Studio. FM Studio. Bukan dekat Nora. Tempat Nora Intoxicated. Ya, Intoxicated ya sebenarnya. Itu first time. Masa kita Tu dah habis SPM lah. habis SPM. Sebab aku ingat aku kerja dekat apa ni. Sebab kadang masa tu kat Langkawi. Sekali nak buat demo tak school day kan dalam kita dekat ni lah convenience store. Yalah tapi in ke apa. dia form 5 saya ingat saya pergi studio. Tengok diorang tak datang. Tak nak record demo kan. Lepas tu Tak datang buat demo. pergi Tak pergi studio. So diorang tak ada. Cik saya tak turun KL. Tak ada phone, there's no phone kan. sebab kita tak dapat cuti. No, tak ada cuti. Sports day. Sports day. Kita orang weekend boleh balik tau. Okay. So dah itu yang MC Itu yang aku Masuk seorang KL asrama kan. patut first demo tu terjadi awal 1994 lah. Tapi kita tak dapat balik. Nak cakap macam mana? Kan. So kena cancel. Aku dah tunggulah sini dekat MC tu. Sorry lah tak boleh lah balik. So postpone lepas SPM. You go seorang lah. Macam mana? Ada melempak lah, menampak. Nampak je. Okay, so basically dalam banyak-banyak album Butterfingers if you guys ingat
album mana yang paling susah yang korang nak hasilkan sebenarnya? Paling susah. Semua ada challenges. But what's the most challenging? Yang paling susah lah. Yang paling struggle nak siap. Milligram aku rasa macam agak susah jugalah. Sebab time tu kita orang tak ada apa-apa tau. Macam kena pergi jumpa studio naik bas. Tak sesenang hari-hari kemudian lah. So macam agak struggle juga. Nak jumpa kawan-kawan. Kita ada meeting point dekat Central Market. Dulu ada satu restoran Mama RKP. Komandan restoran komandan. Restoran kari kepala ikan komandan RKP. So kita punya meeting point lah. Pot. Semua orang. And then pergi jam dekat Black Widow. Kita orang try jam dekat Nilai Kompleks. Head Lion Akik Mara pun kita orang try. So susah lah time tu kan. So 1.2 mg is one of the struggle. Sebab kita kita baru nak start off serious main music kan. Okay. Aku daripada dulu nak tanya. Ni dah dapat peluang aku nak tanya. Mana bang dapat nama Butterfingers tu? Butterfingers tu apa sebenarnya? Apa dia punya? Kalau ikut kamus dia sebenarnya clumsy lah. Oh, clumsy. Tapi tak terfikir pun nama tu sebelum tu kan. Clumsy maknanya butter, licin dia clumsy. Dia macam merekam kan. Lot tu raga, dia jumper. Dia merah. So bola ideologi daripada rugby lah. Fumble bawa bola, orang pass, bola tu terjatuh tak dapat tangkap cantik je. Ada panggil fumble. Oh, fumble ya, fumble tu bila kita macam merekap lah kira macam clumsy. Dekat dalam dictionary dia Butterfingers lah. Tapi before Butterfingers also kita orang masa tu time tu kan semua nama-nama cute-cute. Yes. Sebelum tu kan Lang Sui, Sylvana, My Dying Bride, Creator kan. So time mendiang kan semua nama nak cute je. Time tu time grunge kan. So tak tahu lah macam mana Butterfingers. Tapi sebelum tu kita ada juga sebab tak sup sangat Nirvana. Nine Wave pun ada. Nak dekat dengan Nirvana kan. Nine Wave. Tapi ditolak. Sweet Majoram. Sweet Majoram ada. Tak tahu kita settle Butterfingers pasal rasanya tak Nirvana sangat. And then dia kira macam dari segi permainan pun ada aplikasi lah. Nama dia ada aplikasi. Adalah cerita. Boleh pergi jauh lah. Cerita dia boleh. Tapi ingat Butterfingers betul ada Buttercup lah. Buttercup tu tapi korang tukar font kan jadi Butterfingers lah. Itu agak brilliant juga buat macam tu sebab biarlah Buttercup semua orang kenal apa. Buttercup. Butterlate dan Never. Saudara Azmi yang design tu. Yang buat Transcendence tu juga. Transcendence tu lagi gila. Betul? Tapi proses mencari nama band tu memang kita buka dictionary semua kan. Memang betul, memang serius gila lah cari. Conteng kat meja semua kan. Conteng nama, diminutif jom. Agaknya ada lagi tak meja tu. Underground Pharmacy pun ada. Underground Pharmacy ada band lain dapat bagi nama. Apa pharmacy? Underground Pharmacy. Conteng. Time tu baru ni lah, baru berkenalan dengan Emmett kan. Okay, cerita pasal baru berkenalan dengan Emmett. Okay, aku nak tanya soalan yang deep sikit lah. Okay. So, bila band Butterfingers ni pause kejap, basically Emmett macam keluar daripada Butterfingers and then, Abang Lok buat projek Monolog dan sebagainya. What happened between you guys? Do you guys have probably, salah faham ke, bergaduh ke apa ke? What happened actually? Kenapa tiba-tiba benda tu pause? I thought I was in Canada. I had a different path. Yeah, and then Lok had his own. Tak ada gaduh. His own vision to realize lah. Okay. Ini macam kita nak fokus kat family lah. Semua jadi family kan. Different priorities lah. Priorities lah. Kita dah perah kau daripada gig RM30 tu sampai ke satu tahap tu. Semua orang kena buat pilihan lah. Nak mana pula kan. Kursi terbang. Kursi terbang main dekat satu prom night. College lah dekat Rentry Club Pandan, Desa Pandan. Kau tahu kawan kau punya organizer. Bukan ke Cobra Club. Bukan Cobra Club yang kita main yang lepas tu lah bila kita dah form Butter dah main kat Piket, dah main dekat banyak prom night. And then kita dijemput main kat satu prom student college punya prom night lah dekat Rentry Club. Kau tahu Rentry Club dekat Desa Pandan kan? Rentry Club Desa Pandan ada satu Rentry Club dekat Jalan Desa Pandan tu yang ada Petron. Okay. Tahu. Okay, famous lah. Yes. Kira macam antara dia panggil apa? Clubhouse The in-thing lah masa tu, zaman tu. So masa kita tengah perform tu, tengah perform main-main shot-shot,
tiba-tiba macam ada chaos di depan kursi. Kita orang tengok kursi terbang. Tak ada tengah gaduh kat depan tu. Oh, ingatkan fans baling kursi kat you Tak all. ada. Diorang tengah gaduh lah. Student tu tak tahu pasal. Segway sikit ni. So kita orang stop main. And then bagi diorang settle down. Tapi dia punya pergaduhan tu semakin kronik. Makin teruk. Kita orang belah. Dia macam main. So you just cancel the show lah. Dia macam tiba-tiba cancel call out macam tu lah. Tapi diorang gaduh pasal apa pun tak tahu. Tak tahu itu antara diorang. Diorang jumpa kita main untuk diorang punya student night. Nak celebrate student punya ni lah. Dia ni gaduh Diorang yang gaduh Prom night tu. Kursi semua terbang. Itu selalu main prom night lu. Oh ya. Tapi masa prom night dibayar juga. Ataupun tak bayar je. Better kot than gigs. Minimum lah. Minimum. Bare minimum lah Mungkin seorang RM50, seorang 100. Tapi aku rasa zaman-zaman tu jadi kot on kan, janji. So basically on that particular moment aku rasa more pada passion lah instead of money generating kan. Tapi so, lah masa kita orang baru macam bertapak tu, kita orang baru tulis lagu semua tu, yang tengah di persada tanah air yang indie scene lah, ataupun di apa underground scene ataupun alternative scene masa tu AG lah. Yang tengah Yes. Di depan lah CCTV kan. Ya, CCTV semua. Tu time prom tu lah. Do you guys get any backlash daripada rakan-rakan artis yang lain bila korang dah masuk mainstream? Kan started off underground kan, but of course bila kita buat underground dan tiba-tiba you guys sign with label and whatever not, memang akan ada banyak bunyi lah. Kau tahu kan falsafah tu kan, falsafah underground tu, sebab kita orang sebenarnya tak pernah claim pun kita orang underground. Tapi sebab time tu macam indie kan, macam dia kata hujan indie, so dia labelkan semua sekali lah. Itu yang kita panggil, kau main muzik apa? Rock. Ni search semua bukan rock apa bukan, underground. Dia terus underground. Tapi sebenarnya underground ni ada community dia. Ada band dia semua kan. Kita orang just so happen di tepi tebing yang ingin bermain muzik bersama. We use labels people have come up with. So people come up with the labels, we go, oh yeah, that fits our bill. We're underground. We play, this is where we play. That's where people want to go. Underground lah. Orang nampak macam tu je kan. Yes. Sebab Afrin Syauqi pun pernah tanya sekali masa bila Lord Malam kan. Dia jawab macam tu lah. Plus kita orang sign label pasal kita nak, tu lah macam cakap tadi lah, masa awal tadi kan, kita bukan nak pergi parti ke, pergi kereta apa. Kita nak rekod yang solid. Yang dulu rekod 50,000 at least studio dengan tape apa semua, dengan parang itu sewa kira jam kan. Kita kena block book, kena ikat perut, producer bawa makanan sendiri makan kat bawah supaya tak payah makan kat luar kan. So itu semua kita korbankan lah. Jadi pada kita orang bila orang cakap, oh kau set up lah jual pergi label semua, macam okey, kalau tak ada label memang kita orang takkan dapat buat sound Batu Pushful tu lah. Ataupun sound yang nenek-nenek tu lah. Dia takkan dapat lah. Sebab kita terpaksa cari jalan lain untuk rakam masa tu kan. Mungkin lah dapat, tapi reality dia dulu tak ada komputer, tak ada software. Basically all manual lah, analog lah. Dulu nak masuk tu pun kira macam kena ada sesuatu kan. Bukan semua orang boleh rekod, betul tak? Betul. Nak masuk studio dulu lah kan. Sekarang semua orang boleh. Privilege lah. It's a gift lah, the analog recording process. Sekarang duduk tepi rumah boleh rekod sekarang RM1,000 pun dah boleh lah. Kalau lagu best terus upload Instagram, terus betul. viral kan. Contoh kan, dulu bila dah rekod tak boleh juga gerak, kena mix dulu, kena jadi CD. Betul. CD kena ada lori bawa. Betul lah. Lori tu label lah yang kontrol kan. Publicity di khalayak kan. Sekarang kita ada social media, ada semua. Stronger label, stronger the reach. Dulu tak ada apa. Memang stronger kena label, ada stronger the reach. Dulu dia orang macam magazine, Road, TTW, apa yang boleh lah, kecuali mangga lah. Mangga kita orang kita tolak secara baik lah. Tapi kita perlukan juga tapi kena kecam lah sebab kita tolak secara baik kan. Memanglah orang semua ada mulut, diorang boleh berkata apa-apa, tapi time tu dah banyak spend dekat CD semua kan. So kena ada something nak promote lah. Yes. Balik pada kita punya misi dan visi lah. Kita nak main muzik.
Kita nak main muzik ke tempat yang paling jauh. Betul. Yes. Kita tak ada macam falsafah ke apa masa tu, ideologi apa tak ada lagi. Tapi memang Kita just nak main muzik Nak enjoy lah main muzik. Bukan nak enjoy, macam nak muzik tu nak berkarya lah sampai ke pesada sampai dunia ke lah. Bima Sakti lah macam tu. Bima Sakti lah. Main je kan. Bima Sakti tak. Hari ni aku belajar macam-macam bahasa yang baru. Bombastic lah Bombastic ni bahasa. Tadi saya dengar abang cakap pasal ROTTW, Rhythm of the Third World. So basically you guys pernah ada masalah ataupun pernah ada challenge tak dealing dengan the owner of ROTTW, Abang Rom? Ada tak? Tak ada. Okay. Dia memang support lah. Kita orang bagus lah dia. He's got a mind of his own and he's very strong opinionated. Secara jujurnya, Abang Rom tu is my uncle. I pernah hantar CD demo kat dia. Dia dengar, dia campak balik. Ni lagu apa kau buat ni? Kau ni? Aku nyanyi, masa tu aku dengar dia sakit dah. Dengar dia sakit dah sekarang. Dia tak apa sihat lah sekarang. Kau main gitar? Aku main gitar. Aku main lagu funk masa tu, instrumental funk masa tu. Oh, Happy Nightmare ni. Happy Nightmare lah kan. Main lagu macam. Lepas tu, biasalah kita zaman-zaman muzik kita bukan tahu apa sangat pun, belajar semua sendiri. Ke Naked Butterfly. Naked Butterfly. Lepas tu benda tu tahu benda-benda macam tu lah. Tapi kita orang main ulang-ulang benda yang sama kan. Jadi bila dia dengar, dia tak puas hati, dia bagi balik. Ingat kau main recorder. Start pada tu aku terus cuci tangan, aku tak nak main muzik lah kan. Ya Allah, pasal tu je. Tak ada, sebab Abang Rom ni kalau sebab dia kalau he's a dream killer dengan family members dia, kalau dia hentak cukup pun. Ya, faham. Kan itu je. So during recording, siapa yang paling fasih? Antara semua fasih. But yang paling fasih sekali, yang jenis dengar benda salah sikit tak boleh, kena start balik. Semua tak jugalah. Tak, dia fasih. Aku rasa aku start fasih, paling fasih, tapi semakin kepada kembali dia ada sound gitar, feedback dia kena betul. Sama feedback dia tak dia lain. Kan? Okey, satu year lah. Yes. Sekarang ni lah. Habis dah fancy sekarang. Dia kalau dapat band members yang deftone sikit, okay, dia jenis macam tak kisah kan, semua on. Tapi kalau macam Abang Lok, probably mungkin tak kot. Probably you I used to be fussy, very fussy. Fussy in what sense? In terms of the tone, in terms of getting the right tone, or getting the right thing. The right mood, the right thing. But now sebab dia main biola dia lain sikit. Now he's taken the throne. Now you are taking the throne lah sekarang ni. Adalah. It's like recording right. Kita dah ada 4 take. Boleh buat 2 lagi tak? 6. Cepat siap nak balik lah. Kalau bab tu memang tapi kita lebih sabar. Bergaduh lah. Bab tu memang ada. Ada Kalau tak nak kata bergaduh, apa Eman dengan Law ni, part-part tu lah dah bergaduh. memang Part satu pergi sini, satu pergi sini. Macam tu je. Okey, mana kita nak pilih sekarang? So macam mana korang boleh merge kan untuk okay lah, fine lah, pilih kau punya lah. Dia kena ada hujah lah. So hujah A, hujah B. Dia macam give and take. Ingat abang tu ketuk drum lah. Semua diam Dia kalau tak berdiri juga, dan kadang kena masuk lah. Okay, Dah lah tu. Ada ni kan. Okey lah. Drum ngambil dia memang kena ngam kan. Drum and bass. Kita pantas punya. Selalu masa recording orang sama. Drum and bass selalu. Dia drum dengan bass kalau time recording boleh senang sikit. Dia dengar, dia layan dulu. Okay dah, aku dah settle recording aku, kau jalan kau punya hal. Aku nak balik kata kan. Lebih kurang macam tu lah. Lagu Transcendence tu lah, first time aku record dengan Butters lah masa tu. Kita ada buat pre-pro. Dulu kena ada pre-pro. Ada pre-pro sebelum masuk studio. Sebab tak nak buang masa Okay. dalam studio. Masa tu sangat mahal sebab 1 jam studio dalam 100. So kena asah dulu. Tak boleh nak record. Sebab tak boleh undo semua kan. Kena betul-betul perfect lah. Kalau bukan apa, sebab masa lah 1 jam apa 100 lebih kan. Tengah itulah 1 jam. Belum campur engineer. So production, DB production bagi satu studio jamming untuk Pre-pro. practice lah, pre-pro untuk lagu Transcendence, lagu Chemistry lah. Epitome, Meltdown. Dalam lebih kurang seminggu jugalah aku training untuk record lagu tu. Practice lah. Lepas tu masuk studio tu dia dah mudah lah. Dulu turun jalan lah. Turun jalan lah sikit. Tapi kalau tak praktis tu aku rasa bagai hebat tu. Sebenarnya boleh je, ada orang je yang tak ni confident mengaku. Sebab dia masuk masa Transcendence. Faham. Dia kira Ringo Starr lah. Masuk je terus meletup. Betul. Kerja mudah. Kerja mudah. Okay, so
now Butterfingers ada projek baru tak sekarang? Any concerts that you guys are going to perform? Any concerts? Kita sebenarnya baru habis. Baru habis Gio saya. tu. So sekarang nak cari tempat. Tapi itulah. Apa Malaysia ni satu lah, kalau dia konsert dia ada besar atau kecil je. Sedang-sedang elok dia susah. Tak ada kemudahan tu lah. So kita orang tak nak pergi terlampau besar pasal kita tak ada apa corporate punya backup ke apa untuk buat yang macam yalah macam konsert betul the big scale lah apa kan. Tapi yang kalau kecil pula kita orang tak puas pula. Kita nak main 30 tahun lah macam tu kan. Betul. 40 tahun. So kita nak yang macam kita orang baru buat tu lah yang apa? Space kita nak macam tu. Dia ada semua. So yang baru-baru ni yang I dengar yang you guys akan appear dekat music kita or something. Yalah. Yang itu arena lah. So kalau orang panggil okey lah. Yang ni kita orang plan nak buat tour ni sebenarnya macam bukan tour lah macam nak pergi luar KL sebab sekarang kan banyak show. Tapi banyak tertumpu di KL. Kuala Lumpur kan. Macam so you guys nak keluar lah daripada KL. Berjalan-jalan sikit. Jalan-jalan main muzik dan sambil berjalan. I think a lot of our fans and probably in their 40s, 30s and they don't really travel as much. So you kind of go to them. Yeah. They ada family. They got families, right? So they don't really go out of their way because they're like, we'll catch you next year. Dia tak ada anak macam dulu boleh sanggup naik train. Betul. Dia ada family semua kan. Betul. Kalau kita datang kat diorang, kita orang pun best juga. Boleh jalan kan. Sebab KL pun dekat dia. Geospace, Axiata semua dekat. So main kat situ je kan. So macam nak juga try main kat Johor ke. So yang muzik kita main dekat MIPS kan. Yes. MIPS 2 hari bulan Ogos tahun 2025 Hari Sabtu. Hari Sabtu. Yes. So guys, pada 26 25. Lagi 2 hari bulan Ogos 2026. Confident kan. Itu pun cerita. 2025. Apa sebab tak ada orang datang konsert aku kan. Kan. So guys jangan lupa 2 bulan 8 2025. Yes. Kita jumpa. So you guys punya set, first set, last set, middle set? Finale lah. Finale lah. Butterfingers confirm finale lah. Organizer request lagu-lagu lama kan. Vayu Pipe kita ada. Tanya Ahmad. Vayu Pipe, Girl Friday. Lagi apa? Itu kalau dapat lagu-lagu set-set lama tu puas hati bang. Kena makan ubat gout siang-siang lah. Tapi kalau katalah ada orang minta set-set lama, Girl Friday, Vayu Pipe. But adakah bunyi dia akan bunyi yang sama macam dulu ataupun ada perubahan sedikit? Takkan sama lah. Takkan sama. I mean note mungkin sama. Note sama. Cara pegang tu kan. Satu tu baru mengenal dunia. Satu tu dah ada anak. Ada pegang kan. Sekarang dah freedom sikit kan. Contoh. Tapi main note sama. But have you guys tried to play with orchestra before? You have before. Orchestra. But we're planning on kind of doing something with orchestra. But not with an orchestra, but to be with the orchestra. With the orchestra. Not like band and strings at the back, but it's more like with the orchestra. Bukan copy paste lah. Destroy the songs. Nak plan dengan orchestra. Nak plan dengan ada orchestra symphony. Tapi still ongoing lah kita punya lepas. Ada rasa ke? Ada plan lah nak main symphony kan. So kalau ada rezeki mungkin boleh. akan ada konsert akan datang. Konsert Butterfingers with orchestra punya line up sah. Itu kalau dengar confirm remang-remang bib yang tu. Kan. Sebab every time kalau aku dengar lagu-lagu yang rock yang tiba-tiba diorang masukkan orkestra, it just auto goosebumps. Tak tahu pasal. Tapi dia maintain rock ke atau dia dah jadi part of orchestra? No, it's maintain rock. Maintain rock. Kita orang nak try part of orchestra. Mana kita ni sebahagian daripada orkestra tu. Itu susah tu. Yalah. It takes some planning, some vision, some ideas. Tapi the whole point is to destroy the song. Kira kami semua orkestra. Dia bukan copy paste. Betul. Metallica, S&M. Tak jadi Cameron. Tak ni kita orang jadi orkestra. Itu baik Okey. Cakap senang lah, tapi tak tahulah. Cakap semua senang bang. Cakap pun boleh. Cakap semua. Janji ada idea. Idea ada okey. Ada apa dia punya cantas. Amin. InsyaAllah. Okey bang, sebelum kita tamatkan kita punya podcast hari ni bang. Any pesanan untuk peminat-peminat baru, peminat-peminat lama Butterfingers? Silakan bang. I'll go first. So, kepada semua peminat Butterfingers, you know who we are. We've been around the block. You know the music, you know where to get the music, you know where to find us. But now we'll be playing a show on the 2nd of August. We'll be playing rock, like really old rock favorites, and we hope you'll join us. And
Tak nak lagu Selamat Tiada Dunia ke satu? Dah praktis lah. Itu kena cerita dengan organizer bang. Saya bagilah satu dua. Dah praktis lah dah. Doesn't know us, who knows us? Yeah, we're friendly like rocket band. Rocket band. Jadi kalau macam show Butter ni kita cuba cari kelainan lah, tak sama dengan apa yang dimainkan sebelum ni. So jumpa nantilah bulan 8 nanti dekat Maid. InsyaAllah kita tak start praktis bulan 7 dah. Dah start praktis dah. Bulan 8 tu kan. Dia mesti nak cakap praktis bulan 7. 2, 4. Okay. So this is kind of like the band jokes that we have. Behind the scene things and people's attendance, people coming which time, what they bring, people kind of go off for like tapi drink breaks and all that. Tapi kalau macam yelah, you guys main muzik dah lama kan. Tapi yelah, korang masih dapat rasa macam gemuruh tak bila go on stage? Yes. Every time. Yes. Even though dah 20-30 tahun pun masih Masih You rasa lagi macam normal lah. Tapi Aku kalau sekarang pun kau bagi drum main depan korang sekarang ni, berapa orang ni pun aku nervous juga. Gemuruh juga. Sebab tu dah ada gemuruh. Aku dah agak benda datang lah. Aku dah agak dah biar je. Sebab dia ada mic biar je. Ada lah. Tapi betul. Nervous tu normal lah. Kalau tak nervous tu orang yang tak normal aku rasa. Sebab gemuruh sekarang dia lain tu. Mungkin dulu gemuruh nak main kat orang kan. Yes. Sekarang pada saya gemuruh tu takut benda-benda yang kita tak inginkan. Dia gemuruh benda tu. Dia macam nak perfect tu. pasal kita dah rasa sedap macam dia. dulu mungkin siapa kau kan maksa je lah kan. Tapi sekarang kita ada benda kan nak tunjuk Basically kan. you guys have the Technical something. side pun dah advanced sikit. Tiba-tiba alamak tak dengar kan. Dia selalu bila sound check okey. Sekali bila nak main bateri pula tiba-tiba kan gitar tak bunyi. Sebelum semua okey je. Betul. Sebelum semua okey dah baca doa semua kan. Itu memang betul. Baru nak start lagu ni. Benda Benda tu yang buat saya gemuruh pada saya lah. Itu yang saya gemuruh. Bukan gitar je, bass gitar pun dah sound check semua okey, tapi sebelum show tu betul-betul tak keluar bunyi, tak tahu Atau amp blow. so kena troubleshoot lah benda tu. Tali gitar putus dah. Gitar betul biasa lah. Tali gitar dia putus lah biasa lock. Biasa kalau Ahmad dia India dia tak dengar. Biasa kadang dia bass dia tak dengar. Drum? Untuk drum okey je, jalan je. Drum dia gemuruh. Okey, Cap, apa-apa pesanan untuk orang? Tak ada apa pesanan. Aku gigil. Oh, masih gemuruh ke? Gemuruh jiwa. Okey lah, insyaAllah okey. Okay guys, jangan lupa like, share dan subscribe channel Gua Punya Podcast. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum, bye-bye. Salam. Gua punya suara gila, suara rakyat. Sembang tiada tapi memang padu buat kau lega. Punya tempat lain kau bergerak. Stay gila, stay raw, jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia.